Kita berniaga sambil bersedekah. Orang tadi kita sedekah. Assalamualaikum. Sama. Nama apa? Linda. Linda. Apa? Abang saya punya orang. Semua dah kan mereka? Nama dah. Sebab Nak bagi. la ilah. Ni saya bagi yang tu, ni bagi balik. Ya Allah, rezeki Allah tu ada kat mana. Dari Jepang aja. Pada longkang. Payung terbang masuk longkang tu. Masa dulu belum ada yang ni. Oh. Belum ada yang ni. Minyak lah dia 8 kilo satu belengah. Dia buang lah longkang, dia beli kan, dia kena ribut. Patut beli baru. Patut beli baru. Pak saya kena ribut. Baru beli baru. Baru boleh buat macam ni. Buat ni. Kalau tidak, dok kena beli baru tu. Kat dulu. Kok dengan abang ni, cuma kami buat. Apa? Kami akan bagi sedekah tu. Betul orang tadi kita sedekah. Kita berniaga sambil bersedekah. Cepat betul lah tangan kok tadi. Saya baru bagi hadiah kat kok. Kok tu ambil pisang goreng nak bagi mungkin. Maksudnya benda tu dah terbiasa dalam. Besar dah. Memang kau akan abang kat anak tu. Kerja macam tu dah. Kalau kita berniaga, tetap kita ada sedekah. Kalau kita contoh kami kudu gula dari RM100 sampai tahap tu. Bagi anak-anak dan adik-adik di luar tu, anak-anak orang, walaupun ada kawan kan, anak kita luar kan, masuk ke adik-adik. Tapi nak berniaga, nak bagi yang benda ni dalam kita dapat, kita kena ada timbuk. Kalau kita tidak timbuk, kita tak lupa. Okay. Macam kita nak beri tiket seorang perempuan lah, kita tidak timbuk, kita nak beri tiket apa. Kita kata, kawan macam, kawan sebelah kita, kita tak memancing. Mesti dia tidak timbuk memancing. Dia timbuk. Kalau dia pun, dia kau timbuk. Dia kau dengan timbuk dia pun. Dia tak pergi jaga kulit kita, kita jaga lagi. Saya doakan semoga kok dengan abang dipermudahkan urusan, dimurahkan lagi rezeki, sihat tubuh badan.